Betul ke kereta ni nak buat CB ni? Kereta ni? Ha. Betul lah. Kalau saya nak buat kroni, takkan saya tunjuk owner dia. Kalau saya buat kroni, owner dia dah tak boleh pakai dah kereta ni. Mahal ni kereta ni. Memang mahal. Kereta ni memang mahal. Kereta ni kita dijadikan CB. Nilai CB kita kali ni ada 1 juta kat abang. Mari sini saya tunjuk dekat abang. Saya dah jual produk saya, tapi ni beg kuning saya yang ketiga. Saya dah jual produk saya dah hampir 30,000 sold. Majoriti customer membeli RM100. Okey, kita kira 30,000 sold darab dengan RM100. 3 juta jualan saya sale. Darab dengan 30% Tito ambil. Bising lah orang nak buat video. 3 juta darab dengan 30% Tito ambil. 0.3 900,000 saya dah bayar TikTok. Yang nak join campaign 17 hari bulan 2 ni, campaign 1 juta, jangan beli dekat TikTok. Membazir saya bayar TikTok. Daripada saya bayar TikTok, lebih baik saya bagi dekat akak abang. Jangan beli dekat TikTok, jangan beli dekat kuning, beli dekat sini. Beli dekat buaya saya. Bermula 17 hari bulan 2. Kereta ni ada Alphard, ada motor zone test, ada iPhone 17 Pro Max untuk 10 orang, umrah untuk 5 orang dan juga cash 100k. Kalau fikir betul-betul logik tak 900,000 ni saya nak jadikan hadiah. Okey. Jangan lupa join kontes kita, jangan lupa follow.